Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang... Apa kabar kawan semua? Saya harap sehat selalu dan dipermudahkan segala urusan apapun dan dimudahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video dan ingin mencari tahu kenapa Malaysia menjadi nomor utama ataupun tujuan utama untuk orang-orang asing untuk mencari nafkah. Kenapa dia orang tak pergi ke Kamboja, Hong Kong, Taiwan, Arab? Mungkin ada tak seberapa orang-orang asing yang ada di Arab, di Hong Kong dan di negara-negara lain ya. Sebelum saya membahas ataupun mengupas secara tuntas tentang kenapa warga-warga asing yang berada di Malaysia, untuk tujuan utama mereka untuk apa, mari sama-sama kita membangun channel ini. Tekan tombol subscribe di bawah dan komen sebanyak-banyaknya dan like video ini. Oke, orang sudah siap untuk menonton video ini. Saya ambil video ini daripada channel Legend TV ya. Jika korang belum subscribe channel Legend TV, boleh subscribe. Nanti link video original saya akan letak di deskripsi di bawah. Oke, mari sama-sama kita menyimak video ini. 2, 3. Majoriti jumlah pekerja asing di negara Malaysia datangnya dari negara jiran kita iaitu Indonesia. Namun, apakah sebabnya? Adakah Malaysia sebuah negara yang menjanjikan lubuk pekerjaan? Menurut pandangan sebahagian warga Indonesia yang sudah lama bekerja di negara Malaysia, mereka berpendapat bahawa mencari rezeki dan bekerja di sini adalah pilihan yang terbaik. Bagi mereka, bekerja di bumi Malaysia menyebabkan mereka murah rezeki. Tambahan pula, peluang pekerjaan di sini banyak dan meluas selain faktor majikan yang baik bagi mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah. Selain itu, pekerja asing memilih Malaysia sebagai punca pendapatan mereka adalah kerana negara kita yang bebas daripada ancaman dan malapetaka yang tidak diingini seperti yang berlaku di sesetengah negara lain. Keadaan ini secara tidak langsung telah memberikan mereka keyakinan untuk datang dan bekerja di negara kita kerana keselamatan mereka terjamin. Negara Malaysia juga ada menyediakan surat perjalanan dan visa yang lengkap agar pekerja asing yang datang ke negara kita berasa aman dan selamat tanpa perlu risau akan keselamatan dan kebajikan mereka sepanjang bekerja di sini. Tapi malangnya, apabila mereka diberikan peluang pekerjaan di sini, ini pula yang berlaku. Mereka menjadikan negara Malaysia sebagai perkampungan mereka sendiri yang menyebabkan sesetengah pihak kita takut untuk masuk ke kawasan tertentu. Ada juga yang melakukan masalah-masalah sosial seperti mencuri barang kepunyaan majikan dan ada yang masuk ke negara Malaysia tanpa permit. Untuk rekod statistik daripada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mereka menganggarkan seramai 90,000 warga Indonesia bekerja di Malaysia dan kebanyakan bekerja di sektor bidara seni. Bagi sesetengah pekerja tempatan di negara Malaysia, mereka tidak ingin melakukan pekerja yang dianggap kotor dan berat seperti tukang kebun, orang gaji, buruh bangunan, tukang kutip sampah dan sebagainya. Jadi, warga Indonesia inilah yang sedikit sebanyak menyumbang kepada pembinaan KLCC yang suatu ketika dahulu pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia sekitar 1998 hingga 2004. Tidak kurang juga dengan jumlah gaji yang diberikan kepada pekerja Indonesia yang bekerja di negara Malaysia. Gaji yang diterima oleh mereka ini boleh dikatakan cukup untuk dihantar ke kampung halaman mereka di Indonesia. Ini adalah kerana nilai mata wang di sana adalah kali lipat berbanding negara di kita. Malaysia ya. Secara umumnya, negara Malaysia sendiri lebih menggalakkan pengambilan buruh asing berikutan sikap mereka yang sanggup bekerja lebih masa demi mendapatkan sumber rezeki yang lebih banyak. Sebagai rakyat Malaysia sendiri, kita seharusnya berasa bangga dengan kekayaan hasil bumi di Malaysia yang merupakan antara salah satu faktor yang menarik minat kedatangan pekerja asing ke negara kita. Hakikatnya, jelaslah bahawa Malaysia dan Indonesia adalah negara serumpun, berbilang bangsa, padat serta membangun. Semoga hubungan negara kita dan Indonesia sudah sedia terjalin ini dapat berjalan dengan baik dan dapat dikekalkan.
Sekiranya ada pelancong daripada Indonesia yang ingin datang ke Malaysia, rajin-rajinkanlah diri untuk anda mengambil gambar di hadapan KLCC. Kerana kami yakin ada juga sedikit sumbangan daripada rakyat anda terhadap pembinaan KLCC tersebut. Okey, mungkin sampai di sini dulu video ini. Sememangnya betul warga-warga asing ramai sekali berada di Malaysia seperti Bangladesh, Myanmar, Nepal, Kamboja, Indonesia dan lain-lain sebagainya ya. Mereka pergi ke Malaysia ini bisa kita katakan sebagai bukan orang miskin sahaja pergi ke Malaysia. Ada orang-orang yang berada, ada orang yang tak berada. Mereka pergi ke Malaysia ini untuk mencari nafkah ataupun ingin mengubah nasib mereka sendiri. Kita bisa tengok ya, berapa ramai, berapa juta, berapa. Ini belum termaksud yang ada izin ataupun yang kita katakan izin bekerja di Malaysia. Mungkin ada 90,000 ya, 90,000 yang ada di Malaysia yang ada izin bekerja. Mungkin ada lagi yang tak ada izin bekerja di Malaysia. Mungkin ramai lagi. Kenapa ramai sekali orang Malaysia? Di dalam video ini dia sudah cakap ataupun dia bagi tahu kepada kita disebabkan warga tempatan dia tidak nak kerja, tidak kerja macam buruh bangunan, klinik servis dan pengutip sampah. Mana dia orang nak? Disebabkan dia orang semua sekolah sudah tinggi ataupun mereka tak nak buat kerja yang berat ataupun yang kasar kita cakap ya. Mereka boleh kita cakap boleh kerja di kantor ataupun di office. Bukan kita cakap dia orang ini tak sanggup untuk membuat kerja, tetapi kebanyakan daripada warga Malaysia yang asli, kebanyakan orang yang sekolah tinggi-tinggi. Jangan salah faham dulu ya. Mungkin kita boleh tengok kadang-kadang orang Malaysia, orang tempatan ini marah dekat warga-warga asing ni disebabkan apa? Mereka sudah membuat macam kampung sendiri. Boleh kita contohkan di Kota Raya. Kota Raya sekarang sudah menjadi warga macam warga Bangladesh. Kita boleh pergi ke Kota Raya, Pudu Raya, boleh tengok dekat sana. Dekat sana sememangnya macam kampung dia orang, bukan macam Malaysia lagi ya. Okey, mungkin video kali ini cukuplah sampai di sini saja ya. Ini pesan untuk warga-warga asing, terutama untuk warga negaraku sendiri, negara Indonesia. Berpatuhilah undang-undang Malaysia jika korang nak pergi ke Malaysia ataupun bekerja di Malaysia. Buatlah permit ataupun izin bekerja. Janganlah kalian kosong di Malaysia ya. Ini pesan daripada saya. Cukup sampai di sini. Jika ada salah ataupun salah kata saya bercakap, mohon maaf. Disebabkan ini realiti ataupun masalah-masalah yang saya lihat dengan mata ya. Okey, sampai di sini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.